Tadi ada kawan datang tanya saya, kenapa laba kamu rajin simpan emas sekarang? Bukan boleh makan pun emas tu. Saya beritahu Tuan Puan juga ya, apa yang saya kongsikan dengan dia. Betul lah, emas ni bukan untuk makan, tapi dia jaga nilai duit kita. Simpan emas ni kan macam kita sedia payung masa panas. Kita simpan dulu, guna bila perlu. Satu, nilai tidak jatuh. Dari zaman Nabi lagi kan, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang pun masih boleh. Kuasa beli emas ni kan tahan lama. Yang kedua, senang jadi duit. Kalau sesak, emas boleh terus jual. Di mana-mana pun boleh laku, dalam ataupun luar negara. Yang ketiga, boleh beli sikit-sikit. Tidak perlu tunggu kaya. Baru mula simpan 1 gram sebulan. Pun okey, lama-lama capai juga. Yang keempat, pegang sendiri emas ni. Bila pegang sendiri, bukan dalam sistem bank. Harta tu kan betul-betul di tangan kita. Yang kelima, senang dibawa emas ni. Boleh bawa ke mana-mana. Rumah, tanah, tidak boleh angkat. Tapi emas ni senang simpan, senang jual. Yang keenam, emas ini tiada dalam sistem kewangan. Orang bankrupt pun masih boleh simpan emas. Tiada siapa yang tahu. Saya mau tanya Tuan Puan pula macam mana. Daripada 6 kelebihan simpan emas ini, mana satu yang paling buat Tuan Puan rasa mau mula simpan emas hari ini juga? Jika berminat, follow saya.